Dah sedia nak skor Math SPM? Kalau korang tengah cari strategi yang betul-betul menjadi untuk dapat markah gempak, memang sinilah tempatnya. Jom, dalam beberapa minit ni kita akan susun satu plan tindakan yang jelas untuk kejayaan korang. Cuba tanya diri sendiri, strategi Math SPM korang sekarang ni dah cukup mantap ke? Atau masih macam tercari-cari cara yang terbaik? Tak apa, jangan risau. Panduan ni memang kita reka khas untuk bagi korang kelebihan yang diperlukan. Kita mulakan dengan plan induk yang padu. Okey, jom kita mulakan dengan bahagian pertama, plan induk kejayaan korang. Anggap je ni macam blueprint, rangka kerja asas yang akan bimbing korang dari sekarang sampailah hari exam nanti. Strategi nombor 1, dan yang ini tolong dengar betul-betul sebab ini yang paling penting sekali. Fokus kertas 2 dulu. Ramai pelajar buat silap, dia bahagikan masa sama rata antara kertas 1 dengan kertas 2. Itu satu kesilapan besar. Kenapa? Sebabnya mudah je. 100 markah. Inilah sebabnya. Kertas 2 ni pemberat dia sangat-sangat besar untuk grade keseluruhan korang. Jadi, secara logiknya bila korang laburkan lebih banyak masa dekat sini, pulangan dia pun mestilah lagi besar kan? Sekarang, ni dia jalan pintas untuk korang. Ada beberapa topik dalam kertas 2 ni yang kita panggil wajib skor. Jadi korang fokus betul-betul untuk kuasai graf fungsi, statistik, plan dan dongakan, matriks dan juga transformasi. Kalau korang boleh genggam ke 5 topik ni, sebahagian besar markah kertas 2 tu dah selamat dalam tangan. Tapi, macam mana nak kekal konsisten? Selalu semangat ke awal je kan? Ni ada satu prinsip best. Prinsip D1D3Q. Maksudnya, do one day at least 3 questions. Satu hari, buat paling sikit pun 3 soalan. Nampak macam sikit kan? Tapi percayalah, buat 3 soalan setiap hari, momentum dan keyakinan korang tu akan naik mencanak sikit demi sikit. Ingat tau, maths ni macam kita bina bangunan. Kita tak boleh nak bina bangunan pencakar langit atas tapak yang goyang. Sama je lah macam ni. Asas algebra dari tingkatan 1 sampai 3 tu kena betul-betul kukuh. Sebab semua benda yang lebih susah nanti bermula dari situ. Dan, memang ada benda kena hafal sikit. Tak semua formula tu akan diberi dalam exam. Jadi, buat satu senarai formula-formula penting, macam isi padu kon ke, luas permukaan sfera ke. Lagi satu, hafal format jawapan yang spesifik untuk topik macam matriks songsang. Rugi tau, hilang markah sebab benda-benda kecil macam ni. Okey, pelan induk dah ada. Sekarang, jom kita beralih pula kepada taktik pantas untuk kertas 1. Kertas ni, game dia lain sikit. Semua pasal kelajuan dan ketepatan. Cuba bayangkan, beza dia. Kertas 1 ni macam lari pecut 100 meter. 40 markah, objektif, kelajuan tu kunci utama. Kertas 2 pula macam lari maraton. 100 markah, subjektif dan jalan kerja korang tu segalanya. Jadi, dunianya berbeza, strateginya pun kena lain. 1 minit 30 saat itulah lebih kurang masa yang korang ada untuk setiap soalan dalam kertas 1. Memang tak ada masa nak termenung atau teragak-agak. Kena cekap, kena pantas, kena tegas. Jadi, apa toolkit untuk kertas 1? Pertama, jadilah pakar kalkulator saintifik korang. Belajar semua fungsi rahsia dia yang boleh selesaikan persamaan. Kedua, kalau dah buntu sangat, guna teknik singkirkan jawapan. Buang pilihan yang nampak macam salah. Dan yang terakhir, paling penting, jaga masa. Okey, kita patah balik ke kertas 2, si hero utama kita. Dalam bahagian ni, kita akan fokus macam mana nak kutip setiap markah yang ada. Jangan bagi terlepas satu pun. Ini peraturan emas untuk kertas 2. Ingat sampai bila-bila. Markah diberi untuk jalan kerja yang betul. Jawapan akhir saja tak cukup. Pemeriksa tu nak tengok macam mana korang dapat jawapan tu. Proses tu sama penting dengan jawapan. Jadi, macam mana nak kutip markah-markah ni? 1. Sentiasa tunjuk jalan kerja. 2. Jangan sesekali biarkan soalan kosong. Tulis je formula yang berkaitan pun dah boleh dapat markah tau. 3. Lepas dapat jawapan, semak balik unit. cm ke, meter ke. Benda ni nampak remeh, tapi selalu buat orang hilang markah. Untuk soalan yang kena melukis, macam graf fungsi atau pelan dan dongakan, proses dia senang je. Mula-mula, periksa skala yang dia nak. Lepas tu, guna alat yang betul, pembaris, pensel tajam. Akhir sekali, lukis dengan teliti dan kemas. Kat sini, ketepatan itulah kunci untuk markah penuh. Okey, kita dah hampir sampai ke penghujung. Jom kita gabungkan semua strategi yang kita bincang tadi menjadi satu formula terakhir untuk kejayaan korang. Dan inilah dia, formula kemenangan korang. Asas yang kukuh,
tambah dengan konsistensi buat latihan setiap hari dan digabungkan dengan strategi peperiksaan yang bijak. Inilah 3 tiang utama untuk kejayaan Math SPM korang. Jadi, saya tinggalkan korang dengan satu soalan. Antara semua strategi ni, yang mana satu korang akan mula buat hari ni juga? Mungkin nak cuba kuasai satu topik kertas 2 atau nak mulakan cabaran D1 D3Q tu? Pilihan di tangan korang. Tapi masa untuk bertindak adalah sekarang. Semoga berjaya.